Saya rasa saya tak perlu ceramah lah. Kerana malam ini 14 orang dah masuk PAS. Kalau saya ceramah pula, jenuh nak bilang pula. Berapa ramai pula nak masuk PAS. Walaupun sebagai salah seorang pimpinan PAS, saya ingin menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana setelah 75 tahun kita wujud dan berjuang di Malaysia ini, akhir-akhir ini kita melihat suatu perkembangan yang luar biasa dan mengembirakan kita. Malam ini yang baru diisytiharkan masuk PAS ni, dulu ni kita tak pernah fikir akan masuk PAS. Dan sebahagian ni duk berlawan dengan kita puluh tahun. Bukan satu hari, dua hari. Tetapi inilah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak boleh duga. Innaka lam tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah SWT berfirman kepada Nabi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi petunjuk kepada orang yang dikasihi. Iaitulah maksudnya Abu Talib pada waktu itu. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki. 75 tahun yang lepas, tidak ramai orang yang memberi dan menaruh harapan kepada PAS. Perjuangan kita untuk menegakkan Islam sebagai dasar dalam negara yang kita cintai ini dipandang rendah, dihina dan diejek. Sehingga ada orang yang mengatakan cita-cita PAS untuk menegakkan negara yang berasaskan Islam ini umpama pungguk perindukan bulan. Ini antara cerita-cerita lama. Tetapi apabila kita istiqamah di dalam perjuangan dan kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun perjalanan ini perjalanan yang jauh, sadaqa wa'dah, Allah telah membenarkan janjinya. Wa nasara 'abdah, dan telah memberikan kemenangan kepada hamba-Nya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah lah yang mengalahkan kumpulan-kumpulan yang menentang perjuangan Nabi. Hari ini kita melihat sedikit demi sedikit PAS sudah melepasi fasa-fasa permulaan. Dan hari ini semana yang kita tahu, kita mempunyai ahli parlimen yang paling ramai di dalam negara ini, mengatasi DAP sendiri. Dan kita ada wakil rakyat hampir di semua negeri di Malaysia ini, termasuklah negeri Sembilan ini. Negeri yang istimewa, yang pelik, sebab tak ada negeri yang ada 9. Tapi di sinilah kita menang 3 kursi, campur 2 daripada kawan kita dalam Perikatan Nasional. Dan dalam suasana politik yang ada pada hari ini selepas pembubaran Dewan, kita yakin dengan perkembangan yang berlaku, dengan usaha kita, dengan sokongan masyarakat, dan yang lebih besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mustahil selepas pilihan raya nanti kerajaan baru akan menguasai negeri Sembilan ini. Inilah harapan dan cita-cita kita. Dan kita percaya ini bukan impian semata-mata, tetapi dengan kesedaran, dengan kemasukan sahabat-sahabat kita yang baru ini, yang saya percaya kemasukan mereka bukan hanya menambahkan bilangan, tetapi menambahkan nilai dan kekuatan kepada kita. Sebab mereka ini datang daripada latar belakang yang pelbagai. Walaupun sebahagian daripada mereka sudah berada satu tahap usia yang lama, tetapi pengalaman itu yang mahal. Selama ini orang merasa ragu dengan PAS. Orang tidak yakin PAS boleh menjadi kerajaan. Dan orang tidak yakin PAS ini boleh memerintah Malaysia. Sehingga kita suka nak sebut siapa calon Perdana Menteri. Sebab itulah saya isytihar awal-awal lagi, saya lah calon Perdana Menteri.
Bukan kerana saya nak kawal itu, tetapi untuk mematikan persoalan dan tomahan terhadap kemampuan kita. Dan untuk menjadi Perdana Menteri yang baru, saya percaya saya jauh lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Saya boleh jamin kalau saya jadi Perdana Menteri, saya tidak akan rokok dalam solat jenazah. Ada orang tanya, kalau Ustaz jadi Perdana Menteri nak buat apa? Apa benda pertama? Saya jawab, yang pertama sekali saya akan tangkap semua yang rasuah. Bicarakan di mahkamah dengan adil, dan apabila terbukti mereka salah, kita akan hukum mengikut undang-undang. Kerana masalah besar dalam negara kita Malaysia ini ialah rasuah. Salah guna kuasa dan pecah amanah. Banyak dasar kita di Malaysia ni dasar yang baik. Kerana diberi pandangan-pandangan oleh mereka yang ada kebolehan. Tetapi kegagalan kita ialah dalam melaksanakan dasar-dasar yang baik. Kerajaan sendiri tubuh banyak marah, macam-macam kalau kita nak sebut. Tapi dalam pelaksanaannya, itulah masalah besar yang ada dalam negara. Sebab itu kita di dalam PAS menawarkan satu dasar dan pendekatan politik yang berbeza. Iaitulah politik Islam. Politik Islam ni politik yang ada dosa dan pahala. Ada benar dan salah, ada baik dan buruk. Kerana itulah kita PAS ini sejak dulu sampai hari ini sukar untuk menang. Kerana kita memilih jalan yang lurus. Dalam politik kita tidak ada the end justifies the mean. Matlamat menghalalkan cara. Saya sebut perkataan Inggeris tu kerana nanti orang kata nak jadi Perdana Menteri macam mana, Inggeris pun tak faham. Jadi saya sebut jugalah. Dia pun hafal 2-3 malam, takut silap. Jadi politik kita bukan politik the end justifies the mean. Tetapi politik kita adalah politik yang bersih. Kalau ibarat pasukan bola, ini adalah Brazil. Kerana kebetulan Brazil nak berlawan. Saya penyokong Brazil yang utama. Kalau di England, Liga Inggeris, saya sokong Arsenal. Biarlah ada orang Manchester United pun, tapi saya kekal menyokong Arsenal. Kenapa? Sebab permainan bola sepak Brazil adalah permainan yang bersih. Sebab tu Brazil ni dia menang, dia kalah, orang tak question. Orang tahu dia kalah dengan gentleman. Dia menang kerana skill dan kebolehan dia. Maka kita parti Islam pun kita berjalan dengan atas landasan yang betul. Kemenangan kita adalah kemenangan yang bersih. Hasil daripada kesedaran dan penerimaan rakyat. Kita ada 3 negeri. Walau orang kata 4, tapi bagi saya 3. Yang satu tu suku, 3 suku. Jadi kita telah membuktikan dalam tempoh yang panjang ini bagaimana kita boleh mentadbir dan memerintah negeri. Untuk memerintah Malaysia ni lebih senang kan. Cukup dengan yang ada di depan ni pun sudah cukup. Ini pun sudah satu kabinet dah ini. Apa yang penting kepada kerajaan ialah wawasan. Kemana arah kerajaan ini? Apa dasar yang diambil? Pengalaman ini perkara nombor 2. Tak ada orang yang jadi Perdana Menteri di Malaysia ni, dia pernah jadi Perdana Menteri dulu, kecuali Dr. Mahathir. Semuanya first timer. Sebahagian daripada mereka tidak ada pengalaman pentadbiran. Tun Guru Nik Aziz jadi Menteri Besar Kelantan, tidak ada sebarang pengalaman pentadbiran. Tetapi dia telah membuktikan 20 tahun lebih menjadi Menteri Besar. He is one of the best. Semua orang akui. Sebab tu bila dia meninggal dunia, Datuk Seri Najib pun sendiri pergi. Bersesak-sesak dalam orang ramai itu untuk menunaikan solat jenazah. Maknanya kehebatan kepimpinan Tok Guru ni diakui. Dia tak pernah mentadbir, tidak pernah masuk intan. Tidak ada pengalaman. Tapi kenapa dia boleh mentadbir? Kerana dia ada idea.
dia ada wawasan, dan dia tahu mana arah tujunya di dalam kerajaan. Yang menjalankan tugas ialah pegawai. Dan di Malaysia ini, pegawai tadbir kita one of the best dalam dunia. Yang penting ialah kita memberikan satu gagasan, satu direction kepada pentadbir kita. They know how to do it and to implement. Apa masalah kita? Layak lah tu jadi Perdana Menteri. Dan di Negeri Sembilan ini pun macam tu. Juga orang kata mana macam mana PAS nak mereka. Tak ada masalah. Yang menjalankan dasar daftar tadbir selama ini ialah pegawai tadbir, bukan menteri besar. Sebab tu menteri besar tak boleh selesai isu yang berlaku di Negeri Sembilan ini. Itu contoh yang paling jelas. Maka sebab itulah kita minta kepada masyarakat memberikan satu peluang kepada kita. Memberikan keyakinan kepada kita untuk menjadi kerajaan. Bukan hanya di Negeri Sembilan, tetapi di Malaysia. Give us a chance at least one term saja. Kalau tak buat hati, pilihan raya sekali lagi boleh tukar. Tak ada masalah apa. Tapi bagi peluang dulu. Ini cakap kita tak pandai bini. Bini tak bagi kat kita. Bagilah bini baru boleh tahu beranak ke tak beranak. Ini bini tak bagi, dia cakap tak pandai jadi suami. Siapa tahu? Orang tak tahu kita makan tongkat alis sup belut tiap-tiap hari. Apa masalah dia? Sebab tu hari ni ramai orang bercakap. Mereka yang bukan orang PAS. Saya kebetulan duduk dalam beberapa grup. Dia orang masukkan nama saya. Grup itu salah satu grupnya hebat. Ada AI. Dalam grup tu AI, saya tak tahu. Artificial Intelligence. Kata pun ada Ibrahim. Jadi mereka ni orang hebat-hebat. Ada UMNO, ada tidak UMNO. Intelek, pensyarah universiti, korporat. Saya hanya jadi CCTV. Saya tak pernah aktif. Tapi daripada situ kita nampak. Baru-baru ni salah seorang peserta sebut. Kenapa dia kata kita tidak boleh bagi peluang kepada PAS kali ini untuk jadi kerajaan? Kita sudah bagi kepada UMNO, Barisan Nasional dulu. Kita sudah bagi pada PS 2 kali. Kenapa kali ini kita tak boleh bagi peluang supaya PAS jadi kerajaan, PAS pemerintah? Dan kita tengok apa kemampuan, apa yang boleh dibuat oleh PAS. Kalau kita tak puas hati selepas 5 tahun, kita tukar balik kerajaan. Maknanya, sudah ada orang yang berfikir macam tu. Orang yang berfikir, orang nampak peluang dan masa depan. Maka sebab itu inilah masa yang paling baik kepada seluruh rakyat yang ada di Malaysia ini untuk membuat perubahan. Kita mulakan perubahan ini di Negeri Sembilan, insya-Allah. Kita buktikan bahawa orang Negeri Sembilan bukan hanya pandai masak lomak. Bukan hanya pandai buat lontong. Tetapi orang Negeri Sembilan boleh menukar kerajaan yang lemah ini kepada sebuah kerajaan yang lebih baik. Inilah baru anak jantan. Barulah keturunan Tok Siamang Gagak dan juga Datuk Dul Said. Tidak malu Datuk Dul Said dalam kubur ni. Malu Datuk Siamang Gagak. Jadi ini masa kita untuk membuat satu lonjakan. Memberikan ruang kepada sebuah kerajaan yang baru. Dan saya percaya, insya-Allah, kalau kita diberi peluang, kita boleh menjadi kerajaan yang lebih baik. Kenapa? Karena walaupun di depan kita tak nampak kepimpinan PAS ni yang teknokrat dan sebagainya, tapi kita ada plan perubahan negara. Dulu kita memperkenalkan WINS, Wawasan Induk Negara Sejahtera. Dalam WINS ini kita ada satu rangka roadmap, blueprint perubahan Malaysia ni dalam tempoh 35 tahun. Tak ada parti politik di Malaysia ni yang ada gagasan sampai 35 tahun. Orang biasa masuk pilihan raya dengan manifesto. Manifesto ni hanya 5 tahun saja. Tetapi kita ada satu wawasan 35 tahun. Yang sekarang ini Wawasan Induk Negara Sejahtera ini sedang diperkemaskan sesuai dengan perkembangan yang berlaku.
Dan kita yakin kalau rakyat memberikan kepercayaan kepada kita, kita boleh mengubah wajah Malaysia ini. Kita boleh memberikan kebaikan. Isu-isu yang dibangkit oleh Dr. Haim sebagai contoh, yang dibangkitkan oleh orang lain itu boleh kita selesaikan. Kerana kita tahu kepentingan rakyat ini lebih penting. Dan Malaysia ni tuan-tuan, saya selalu sebut sejak dulu lah. Kita ni Tuhan bagi suatu nikmat yang besar. Pertama, Malaysia ni tak ada bencana yang besar. Kita tak ada gempa bumi. Kita tidak ada tsunami. Tidak ada gunung berapi. Tidak ada banjir besar. Banjir 2014 pun yang mati je 10 orang saja. Tidak ratus, tidak ribu. Dan kita Malaysia ada hampir semua hasil bumi. Kita ada emas, kita ada biji timah, kita ada kelapa sawit, dan kita ada getah, kita ada minerals, ada RE, macam-macam ada yang tidak ada dalam negara lain. Semuanya Tuhan sediakan di Malaysia ni. Tetapi kenapa setelah kita merdeka puluhan tahun, daripada 57 sehingga hari ini, kita tidak boleh menyelesaikan isu kemiskinan? Kenapa kita tak boleh selesaikan isu ketiadaan tanah kepada rakyat? Kenapa masih ada pelajar kita yang tak boleh masuk universiti kerana tidak ada duit? Kenapa masih ada orang yang tidak ada rumah untuk didiami? Semua ni masalah kalau kita study dengan terperinci, berpunca daripada ketidakamanah. Sifat tidak amanah pada para pemimpin. Tidak ada integriti. Tidak jaga tanggungjawab ini kerana mereka mencari kuasa semata-mata untuk kuasa. Sedangkan dalam Islam, kuasa ini ialah alat. Bukan the end in itself. Kuasa ini adalah alat bagaimana kita melaksanakan tugas kita sebagai Khalifatullah di atas muka bumi. Tuhan sediakan kekayaan ini untuk diagihkan kepada seluruh masyarakat. Supaya setiap orang merasa mereka dijamin, dijaga dan dikawal kepentingan. Sebab itu kita di Kelantan, dulu kita tubuhkan yakin untuk bagi pinjaman kepada pelajar masuk universiti. Kita bukan hanya bagi kepada orang Melayu saja. Kita bagi kepada Cina. Antara yang masyhur adalah Tan Sri Eng Yen Yen, Ketua Wanita MCA dulu, Menteri Pelancongan. Dia ni antara salah seorang penerima pinjaman kerajaan Kelantan mengaji di USM. Sebab itulah dia ni mengakui hakikat ni dan ucap terima kasih pada Kelantan. Dan dia tak masuk UMNO, dia masuk MCA. Dan dia sebut Ambo ni mek Kelantan ni, dia kata. Ambo terima kasih kepada Kaji Epah kerana masuk universiti tu Kaji Epah yang tajam. Datuk Asri pada waktu itu bertemu secara peribadi dengan Tun Razak. Minta supaya anak Kelantan diberikan peluang untuk masuk ke universiti-universiti. Kerana masa itu, kalau tak ada kerajaan, tak boleh masuk universiti. Dan kelulusan mesti tinggi. Tapi Datuk Asri bincang dengan Tun Razak. Dari hati ke hati, beri peluang kepada anak Kelantan masuk universiti walaupun rizaknya rendah sikit daripada orang lain. Dan kerajaan Kelantan sanggup menaja semua rakyat Kelantan yang dapat masuk universiti. Ini yang menyebabkan ramai orang Kelantan ni memegang jawatan-jawatan penting di seluruh negara. Waktu Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, 90% staf dia ialah orang Kelantan. Ni boleh cek dalam rekod semua. Setiap politik dia, setiap apa ni, orang Kelantan semua. Ini kebijaksanaan kerajaan PAS pada waktu itu. Dan sebab itu juga bila berlaku peristiwa 13 Mei tahun 69, tidak ada seorang pun orang yang bukan Islam menitis darahnya ataupun dibunuh di Kelantan. Sedangkan negeri lain yang diperintah oleh parti yang lain, kita tengok di Kuala Lumpur, di Perak, Pulau Pinang, berlaku pergaduhan kaum. Orang bukan Islam dibunuh. Sedangkan di Kelantan tak ada seorang. Masa tu ada beberapa, satu kumpulan. Anak-anak muda Kelantan tak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi berperang dengan Cina. Datuk Asri manggil semua pergi ke rumah dia JKA-10. Dia Menteri Besar masa tu. Dia bagi warning. Saya tidak benarkan siapa orang Kelantan ni pergi ke Kuala Lumpur atau negeri lain untuk berperang dengan Cina. Dan jangan tumpahkan darah Cina dan India yang bukan Islam di Kelantan ini.
Saya tak benar. Itu pendirian kerajaan. Yang orang kata ekstrim ini. Sampai hari ini orang Cina boleh hidup dengan aman damai. Nak pakai seluar pendek pun boleh. Jangan sikat sangat. Sebab nyanyi kat ustaz. Kalau pakai pendek sangat kesian kat ustaz. Terangkat kopiah. Tak nak tengok rugi. Tak tengok sekali tak apa dalam hadis. Jangan tengok banyak kali. Sebab tu bila kita tengok jangan paling. Tengok juga sampai sudah. Jadi ini contoh-contoh yang ada ni menunjukkan bahawa kita ready. Hari ini kita ready. Di segi kerusinya kita ada 43 kerusi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita buat perubahan. Dan kita agak kawan-kawan kita yang baru ini, InsyaAllah akan memberikan suntikan semangat kepada kita. Membantu kita merancang dan menyusun gerak kerja supaya kita boleh menang di Negeri Sembilan dan di seluruh negara InsyaAllah. Pada setakat itulah saya nak sebut. Saya ingat nak berhenti pukul 12. Tapi kerana ada di badan Presiden, kita serah kat dia. Saya ucap terima kasih kepada pihak pengajar, kepada semua yang hadir. Semoga Allah SWT merahmati kita. Aku luka oleh hadha wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!